you all, hari ni sis akan bawa you all jalan-jalan satu hari bersama sis. Cuci-cuci mata, kita akan makan-makan, pusing-pusing, window shopping sikit bersama sis di Sunway Pyramid. You all, awal pagi lagi kan, so kita bukan nak makan kek tau. Sambil-sambil kami tengah jalan-jalan tu, tengok ya Allah, cantik-cantiknya kek, banyaknya muffin-muffin kedai roti ni. So, kat sini kita tengok-tengok, cuci-cuci mata dulu. Sambil tu kita fikir-fikir apa kita nak makan kejap lagi. Wah, cantiknya kek untuk hari berapa? Menariknya. Kreatif kan diorang ni? Kalau ada sesiapa nak cari kek yang cantik, yang kreatif untuk sambut hari yang istimewa bersama keluarga, rakan atau siapa-siapa saja, boleh cari kedai ni. Landmark kedai ni dia berdekatan dengan ice skating tau. Lepas tu duk pusing-pusing daripada tadi nak ke kek. Tadi dia pusing-pusing kedai ni. Kami masih tak tahu nak makan apa, so kita duduk dulu santai dekat tepi ice skating ni. Kita tengok ice skating sekejap. Diorang main awal-awal pagi ni, diorang tak sejuk ke? Ya Allah, budak-budak ni main ice skating. Sejuk beku. Sejuk. Dulu sis pernah tau main ice skating ni. Ya Allah, susahnya lah nak berdiri. Tak boleh nak stabil. Punyalah sis pegang tepi-tepi tu sana tu kan, tepi-tepi tu untuk bergerak. Memang susah you all. Nampaknya macam senang ni kan. Yang mana ibu bapa datang sekali dengan anak-anak kan, jangan risau, ada tempat duduk. You all boleh rehat sambil you all pantau anak-anak sedang main kat dalam tu. Tempat pun selesa. Yang tadi kita tengok ice skating kan. Itu untuk kanak-kanak dan dewasa. Sekarang ni siapa yang tak nak main ice skating, tak reti nak main, boleh main dekat play park. Play park ni satu permainan, setiap permainan dia harga dia lain-lain. You all boleh check dekat kaunter pertanyaan depan tu, berapa harga setiap permainan tu. Tempat sini best tau. Dia bukan permainan-permainan yang ekstrim. Untuk anak-anak yang kecil-kecil, kan, untuk happy-happy, enjoy. Sis bawa sekejap you all pusing dulu play park ni, tengok apa mainan yang ada dekat sini. You all boleh tengok apa mainan yang ada, apa mainan yang sesuai untuk anak-anak yang sebaya dengan umur anak you all. Dekat sini tak adalah banyak sangat pilihan, tapi sesuai dengan anak-anak yang suka fun-fun. Sebab kan suasana dia menarik, jadi memang sangat-sangat menarik minat-minat budak-budak yang comel kecil-kecil kan. Mesti diorang tak nak lepaskan permainan, dan diorang mesti tak nak keluar daripada permainan. Tunggu you all, kalau budak-budak nampak permainan ni, memang diorang tak nak balik rumah. Memang diorang tak akan gerak dari tempat mainan. Kalau dulu kakak dengan adik dapat tempat mainan macam ni, memang takkan keluar lah. Berjam lah mak ayah yang tunggu. Kami kalau dulu bawa diorang, sabar ya. Kali ni giliran mama pula, tempat makan mama. So tadi duk fikir-fikir nak makan apa, masing-masing tak tahu nak makan apa. So mama punya pilihan bebek goreng Pak Endut. So kita masuk dulu, kita tengok menu, kita nak makan apa hari ni. Tapi kalau you all kena rasa tau, kena datang sini. Sedap dia punya ayam bakar. Nampak meja banyak kosong kan? Sebenarnya masih awal lagi ni. So kita ni macam customer pertama lah. So kita order dulu apa benda yang kita nak makan. Kalau sesiapa yang memang awal pagi tengah lapar, tak biasa makan breakfast, nak makan nasi terus, memang sesuai lah datang kedai yang macam ni. Kedai nasi ayam ke, kedai yang ni ke. Sebab apa? Sebabnya tak perlu tunggu lama. Satu lagi, portion yang kedai ni, makanan dia banyak, sayur dia banyak, nasi dia banyak. So you all akan rasa kenyang, puas hati makan tu.
Dah sampai makanan. Yang ni nasi sis ayam bakar, ayam goreng. Yang ni kakak punya ayam goreng. Yang ini bebek. Baba makan bebek. Bebek tu itik. Okey, jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan macam breakfast campur sekali dengan lunch. Dia orang panggil apa? Brunch. Macam tu lah. Berselera baba dengan adik makan tempat ni sebabnya satu, dia punya sambal tu memang power. Memang baba dengan adik suka sambal dia. Pedas dia letup. Ni dah kali ketiga tak keropok ni sampai. Keropok ni yang keropok warna-warni tu. Sedap keropok ni. Sedap lagi lah makan dengan nasi kan. Selera bertambah-tambah. Kat sini macam-macam jenis sambal ada. Original, belacan, green chili, sweet chili. Sweet chili ni mama punya lah, dengan kicap manis. Kicap ni macam kicap ABC tau. So kita ambil dulu. Mama ambil yang macam biasalah. Mama tak makan pedas, so mama ambil kicap. Dan mama ambil cili hijau. Cili hijau ni untuk baba. Tu pedas kan. Tu cili hijau. Sis tak ambil banyak-banyak. Sis ambil sikit-sikit je dulu. Kalau tak cukup nanti kita tambah lagi. Okey? Punyalah lapar baba dia sampai tak cukup nasi. Adik pergi minta nasi. Kita tambah nasi untuk baba. Lauk ada lagi, sayur ada lagi. Nasi tak cukup. Okeylah, perut pun dah kenyang. Okey, baba tukang bayar. Hari ni baba yang bayar. So, kita nak pergi jalan mana lagi lepas ni? Terima kasih. Kita enjoy, okey? Sekarang ni kita tengah naik lift. Lift ni kan, dia lift kaca. So, kita boleh nampak daripada luar, pemandangan dekat luar, kedai-kedai. Dan kita pun boleh nampak ice skating. Daripada lift ni pun kita boleh nampak ice skating. Ke mana destinasi kita selepas ni? You all kena tunggu. Tempat dia mesti best. Anak-anak mesti suka tempat ni. Tak kisahlah remaja ke, budak-budak kecil ke, memang akan suka tempat ni. Nak tunggu kat mana? Kita pergi sekejap ya. Tada! You all nak tahu, inilah Miniso Land. Tak silap sis, Miniso Land ni yang paling besar dekat Malaysia. Tapi sis tak tahulah kalau ada kat tempat lain. Tapi Miniso Land yang ini berada di dalam Sunway Pyramid. You all kena cari ice skating, landmark dia ice skating. Dan you all boleh nampak Miniso ni di tingkat atas sekali. Wah, barang makeup pun ada jual dekat sini. Tengok. Mesti ni jenama-jenama Korea, campur-campur semua ada jenama kat sini. Kalau buat makeup ni, tak ada orang lain, adik lah. Pandai dia pilih makeup untuk kakak dia. So, sementara tunggu budak-budak ni cuci mata. Barang apa yang diorang nak tengok-tengok, nak beli, kita pusing-pusing dulu, okey? Tadi kita kat section tempat makeup kan. Kali ni sis bawa pusing. You all tengok-tengok dulu. Kat tempat apa? Kat tempat-tempat yang ada bag. Lepas tu ada topi-topi. Tempat-tempat macam ni budak-budak memang suka. Memang rambang mata.
Botol-botol air. Botol air pula cantik-cantik. Tengok. Boleh ada A, B, C, D, E, F, G. Ada pelbagai jenis botol air. You all nak macam mana? Coca-Cola pun ada. Tengok slipper pun ada kat belakang tu. Tempat ni semua lengkap lah you all. Untuk bekal-bekal makan pun ada. Baba dah pegang-pegang tu. Minat ke? Minat ke tu? Suka ke tu? Satu lagi. Kalau budak-budak nampak apa ke nama biru ni? Stitch lah. Ni kan yang Lilo dengan Stitch. Comel kan? Lilo dengan Stitch. Ni yang pink ni sis tak ingat lah apa nama dia. Tapi cantik. Dah anak-anak patung macam ni, pegang yang gebu-gebu macam ni, comel lagi tu. Memanglah tak boleh lepaskan. Kita nampak Baba kat depan tu. Dah tak larat nak jalan. Duduk dulu. Kita bagi Baba rehat. Ada pula gula-gula kat sini. Budak-budak tak lepaslah ni. Wah, patung Star Wars pun ada. Siapa yang suka, minat buat koleksi, jangan lupa beli. Boleh datang kat sini. Cari kat Miniso. Yang ini favourite Baba. Baba memang suka Luffy, Silanun. Ini memang kesukaan Baba, One Piece. Kat kaunter. Apa adik dan kakak buat kat situ? Wah, barang merchandise FIFA, bola. Mentang-mentang sekarang ni World Cup, dia keluarkan merchandise. Ada cup, ada tumbler, ada macam-macam. Siapa peminat bola boleh beli. Datang sini beli. Sementara tu Mama pusing kejap. Patung-patung Disney lah. Ini semua kartun-kartun Disney. Apa tu? Ada Mickey, ada Pooh, ada macam-macam kartun Disney dekat sini. Kalau you all peminat kartun-kartun Disney, macam-macam ada ada jual di sini. Wow, Hot Wheel. Ini siapa pengumpul dan siapa kolektor Hot Wheel boleh datang. You all tengok tu. Ni apa ni? Ni minyak enjin ke apa ni? Untuk minyak kereta ke ni? Wah, tadi sis nampak tau ada macam Hot Wheel Park. Tengok ni. Ada dino, ada aiskrim, boleh cantum-cantum lah. Si kecil ni dia memang hantu blind box. Dia tak boleh nampak blind box. Tangan dia mula gatal-gatal. Hai. Peminat setia blind box tak tahulah kalau kat rumah tu dah berapa banyak dah blind box yang dia ada. Dah ke mana-mana entah dia letak. Masih lagi suka juga nak tengok. Bukan apa, budak-budak ni suka buka tu surprise. Apa benda yang diorang nak pilih tu, kadang dapat, kadang tak dapat. Itu yang diorang suka. Itulah. Entahlah budak-budak sekarang ni kan, apa barang-barang yang diorang suka ni kan, barang-barang yang viral. Itulah lah diorang minat. Tak macam kita dulu, mainan-mainan kita congkak lah, guli lah kan. Budak-budak sekarang yang viral-viral tu lah, itulah pilihan diorang.
Comel kan you all. Bantal-bantal yang lembut-lembut ni semua. Ya Allah, geramnya. Semua cantik-cantik. Semua comel-comel. Pan-pan. Panda. Pan-pan. Yang mana sesuai? Ni, lebih panjang. Macam rasa lembut. Kuing. Adik. Yang si kakak ni dia memang pemalu. Dia tengok dia halau-halau macam kita. Allah, dia nak ambil SPM kan. Budak pandai kan. Jadi tempat-tempat dia ni lah, stationery lah, apalah. Sayangnya. Kat sini juga ada tempat-tempat yang santai tau untuk anak-anak kalau nak main ataupun nak melukis ke. Ada satu zone yang dia letak anak-anak dengan ibu bapa boleh santai dekat situ. Sambil-sambil tu sis pusing-pusing sekejap. Cuci-cuci mata, tengok barang apa-apa yang ada. Wah, Zootopia. Best ni cerita ni. So merchandise dia pun ada. Dekat sana cashier, you all yang nak beli barang boleh bayar dekat sana. Dan yang paling best, kita tengok ni benda ni. Tada! Barang-barang Barbie. Siapa peminat Barbie nak buat koleksi, merchandise dia ada dekat sini. Ada barang-barang Barbie ada dekat sini. So dah kita dah pusing-pusing, mama pergi ambil baba, kita dah nak keluar daripada tempat ni. Kita tak boleh lama-lama kat sini. Lama-lama kita sangkut. Macam-macam barang kan. Tempat ni memang luas you all. Memang puas hati. Bawa lah anak-anak you all datang sini, cuci-cuci mata. Banyak barang-barang barang-barang mainan. Bukan sekat mainan. Macam-macam koleksi ada dekat sini. Siapa yang nak pengumpul, suka buat kolektor, dekat sini memang ada. Dekat sini lah tempatnya. Kena datang, you all wajib datang kat sini. So kita nak jalan keluar dulu. Dah habis dah kita pusing. Kita keluar dulu. Tapi tadi sebenarnya kita masuk melalui belakang, bukan dia punya pintu masuk utama. So sekarang ni kita akan keluar melalui pintu utama dia. Tengok, kan Sita cakap mesti ada yang kena singgah. Okey, sekarang kita dah berada. Sebenarnya kita dah berada di pintu utamanya ni, tapi kita dah keluar. Tengok, Mini Soland. Okey. Okey. Boleh. Satu je. Dah. Jadi nak tak? Nak apa? Baju. Warna itu. Okey, jom. Thank sini. Follow me. Oh my god. Best lah. Wow, cantiknya. Mintalah saya besar. Awak tanya saya berapa dia? Ada saya apa? XL. Yang paling besar. Ada satu.
Dah angkat dah semua. Harga diskon satu. Tak ada size. Sekarang ni kita berada di kedai Rom. Betul ke si sebut ROMP nama kedai ni? Kedai ni memang kedai yang jual barang-barang trend terkini, trend yang latest, budak Gen Z, Gen yang terkini, Alpha ke apa, mesti memang suka kedai ni. Barang-barang dia berkualiti dan harga sangat-sangat berpatutan. Dia sentiasa buat sales. Ada sales di kedai ni. You all patut datang kedai ni juga. Kenapa rasa nampak gemuk? Mana? Okey, rasa Patut macam lagi besar. Lagi kecil. Nampak gemuk lah. Tak nampak gemuk. Tak. Kenapa rasa nampak gemuk? Nampak muka dia besar mah. Ya, tapi sepatutnya lagi kecil. Saiz S. Sebab design dia besar. Ada ke? Sekejap. Guys, Saiz apa? Ada rasa gemuk lah. Saiz apa? S. S. Try lah. Try. Bila apa? Ada the new season seluar dia yang tak baru keluar. I'm waiting the new series. Dia si kecil kecewa dia tak dapat seluar yang dia nak. Yang ini tempat favourite Baba. Dia mesti masuk tempat ni kat mana-mana lah pasar raya. Kalau jumpa New Era, favourite dia. Baba memang peminat topi. Topi ni pula, kalau sis nampak semua sama je topi. Tapi diorang ni kan, peminat topi, dia ada macam-macam cutting tau. Dia ada macam-macam design. Bukan kalau kita ni yang tak pandai ni, kita nampak topi semua sama. Tapi kalau Baba, dia akan cari ikut selesa dia. Cutting tu dia rasa macam depan tu tak pendek sangat. 50-50. Untuk apa dah nama dia? N40 ya? Tapi dia ni Tanya kat adik ni. sama tak Mak? Mana dia? Main dia? Macam pendek sikit. Okey lah biasa dah. Cuba dah tak? Itulah kali jangan buang dia punya depan ni. Orang nak tunjuk menjadi original. Mana ada orang buang depan? Wah, adik ada nampak sesuatu di situ. Warna purple lah, favourite dia. Tak ada dah malu-malu dah. Dia memang suka warna purple. Tak boleh tengok warna purple. Kita cuci-cuci mata dulu. Tengok baju-baju yang ada. Dekat sini. Tengok ada lah New Era ni. Ada sini. Okey dah. Bye-bye New Era. Kita cari. Kita tak jumpa apa yang kita nak. Penat dah kita pusing-pusing. Window shopping. Cuci-cuci mata. Kita singgah sekejap. Dah harga dah. Letih. Rehat sekejap. Kita ngopi dulu ke. Makan-makan. Sebelum kita balik.
Inside Scoop dekat sini bukan jual kek saja tau. Ada air, ada wafer, ada aiskrim. Kalau nak lepak santai memang wajib singgah sini. Tengok ni. Ini antara flavor yang ada tau. Banyak macam-macam. Nak kek pun ada. Ada pelbagai jenis kek. Cantik-cantik lagi tu. Kek aiskrim sedap. Adik dengan kakak sekarang dah pandai order dah. Baba, tolong bayar, okey? Yang itu set ni yang ada air. Rasanya lah breakfast tak tahu lah. Yang mana? Bapa tak rasa tiramisu kopi tiramisu dia. Dia ada tiramisu baru. Dia collab dengan Oriental Coffee. Aiskrim ke apa? Aiskrim tiramisu. Aiskrim kopi. Kopi air kopi. Dia campur lah. Dia ada dia macam kek mana? Tapi dia air. Dia kata wafer lagi 10 minit. Nanti Baba nak set tu ke? Baba nak set tiramisu tu? Ataupun Baba nak air saja? Air lagi lah. Sampai. Dah sampai wafer dan aiskrim. Yang ini favourite kakak. Adik pula, dia memang suka makan aiskrim dalam kon tu. Tak tahulah kenapa. Tapi itu favourite dia. Ada show lah kat bawah station. Tadi Thomas baru buka. Ya betul. Tak maaf ya lambat. Dengan biasa belum lagi. Air coklat untuk Baba. Sedap ke? Dah sedap kan? This is so sweet and I such sugar memories. Sugar memories. Itu apa pula kesiraman si kopi Mana? Kopi tiramisu. Dia kopi. Tak tahu dia kopi ke tea. Nampak macam tea tapi dia kopi. Tapi dia dengan Oriental Coffee. Rasanya ada tiap sekali kot. Kek aiskrim, kek ada, aiskrim, kek air. Ya, lagi ada dengan Oriental Joy. Kek kita join dengan Oriental. Terima kasih. Again, you guys know. Tak cukup. Tambah lagi satu wafer. Can you buy it? Nice sekali ya. Is it nice? Dah kenyang, ingatkan nak ajak balik. Dia singgah juga satu lagi tempat ni. Kalau dah masuk sini, ni bapaknya ni ini dua orang budak ni. Kalau dah masuk sini, tak reti nak keluar nanti. Tak jumpa jalan nak balik. Diorang punya rambang mata, ya Allah. Ini kan banyak, apa orang sebut, blind box. Buka betul budak-budak ni duk goncang-goncang kotak tu, nak cari, nak jumpa apa benda yang sama yang diorang nak tu, yang diorang minat. Ada pretty pie. Akan nak boleh dengan pretty pie. Morning girl.
Tapi akan ada duit. Kita akan kena pasal nanti. Hilang pun dulu. Nampaklah macam Wednesday figur. Tak lah. Kitchen. Semua atas dia figur, bawah dia macam cupcake. Tak. Okey, comel. Tak suka? Akan suka yang warna biru. Tak suka? Akan tak tahu. Nak tak boleh sama? Jadi Ada orang. Akan suka. you found me, aku tak suka you found me. Ni punya. Akan lagi main Jepun. Dekat sini kan ada macam-macam jenis, macam-macam jenama ada dekat sini. Ini tempat ni Hokmat nama dia. Budak-budak ni sukalah masuk sebab macam-macam lah dia punya mainan. Bukan mainan, dia macam anak patung. Yang ini pula Labubu. Labubu ni lah paling ramai peminat. Dia banyak version tau kat sini. Banyak series Labubu ni. So kalau you all siapa yang kolektor, siapa yang suka Labubu, boleh datang Hokmat. Tengok kat sini besar-besar. Daripada yang kecil-kecil kan, sampai yang paling besar ada. Hari tu ada pindah jelly baru. Sis bawa you all pusing-pusing sekejap. Tengok apa yang ada dalam Hokmat ni. Cuci-cuci mata dulu. Tadi you all tengok yang kecil-kecil kan. Yang ini sekarang ni yang paling besar. Bukanlah paling besar, tapi yang besar-besar. You all kena datang sini tau, baru puas hati. Tengok depan mata, mana satu yang you all minat, you all beli. Tapi memang puas hati lah datang sini, sebab Hokmat kat sini besar. Besar sangat. Banyak sangat pilihan. Wah, ada Labubu World Cup edition lah. Cantik ni. Dah ada FIFA dah, tinggal tunggu je yang lain. Tempat ni besar, selesa. You all mesti datang, mesti puas hati. Sangat-sangat selesa. Walaupun ramai, nampak je macam crowded dari luar, tapi you all bila dah masuk dalam, sangat puas hati. Tempat ni sangat selesa. Berapa tadi habis? I want the lion ones or the pink one. The pink one is one lion.
Ni pun comel. I don't care I got white. But I don't want this. Bulu dia. Sheep. Sheep. Ada yang Macam this grab ni dah tak ada. I want this. Tak puas hati tak dapat purple. Mana AC kau dapat? Okay, habis dah musim-musim. Bye, jumpa lagi. Panas. Bye. Bye. Jumpa lagi.